perlukan guidance, tunjuk ajar. Jadi nak tunjuk ajar ni daripada senior lah. Yelah. Tapi kalau senior pun tak tegur, macam mana kan? Kita tu kuntang kanting, nak tanya siapa pun tak tahu. Dah lah kita ni memang belajar teori je, praktikal tak ada kan. So tolonglah, tak baik macam tu kan. Masa zaman Kak Oni intern ni alhamdulillah, tetapi keras sikit. Macam mana tu? Keras sikit. Masa tu Kak Oni intern ada dengan seorang classmate lah. Dan 2 minggu pertama ni kami diletakkan di bawah kalau kategori tu kita pegawai kan, kerani lah di bawah kategori kerani. 2 minggu tu memang kau-kau dia. Tak adalah bully, tapi konsep tu lah. Maksudnya dia suruh buat benda yang macam-macam yang bukan level pegawai punya kerja. Tetapi masa mula-mula 2 minggu tu memang panas hati jugalah kan. Macam dia ni kalau aku masuk, aku jadi pegawai, kau akan siap lah. Dendam lah. Konon-konon nak balas dendam lah. Tapi 2 minggu tu memang dia suruh kita buat macam-macam. Daripada menyapu, membersihkan stok, lepas tu kita orang kena repair printer, lepas tu kita orang kena buat benda-benda yang hands on, yang dirty work ni. Kerja-kerja yang memang orang kata apa ni bukan level aku kan, aku dah degree kot, kononnya. Tetapi lepas 2 minggu tu consider as orang yang jaga kami ni, memang dia buat style macam wow, garang, mungkin dia berlakon lah sebab dia nak kita belajar something. Tapi lepas 2 minggu tu dia berubah. Dia mula nampak dia punya karakter, dia tahu respect kita orang as a bakal pegawai nanti. And then dia mula hajar benda yang sesuai dengan kita orang punya subjek. Dan baru kita orang realise bila kita orang bekerja kan, sangat-sangat terima kasih. Kalau akak yang dengar ni, kita orang nak ucap terima kasih lah sebab disebabkan dia banyak benda kita orang belajar. Serius. Bila saya bekerja, saya tahu nak baik pulih printer sebab dia dah suruh buat dulu kan. Bila saya masuk company pertama, tempat tu kecil, college, jadi tak banyak staff. Dan di department saya sendiri pun saya seorang je pegawai dan dibantu oleh seorang assistant. So masa tu kita kena handle semua. Printer rosak lah, apalah. Tapi sebab kita dah di-train masa internship tu, senang je benda tu.